Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah khusus pengantar pengajian pendidikan Encik Badrul Hisham bin Mukhtar serta rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana diberikan peluang untuk membentangkan tugasan saya pada hari ini. Nama saya Nordin Atika binti Muhammad Siddiq dari kumpulan PPI SMP Embun 9. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk berkaitan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara, kesan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PPPM 2013 hingga 2025 terhadap pembentukan identiti guru berjiwa pendidik, cabaran global dalam bidang pendidikan serta hala tuju pendidikan pada masa hadapan. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mengajak rakan-rakan semua untuk berfikir sejenak. Pada pendapat anda, apakah cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh sistem pendidikan pada masa kini? Adakah teknologi? Adakah jurang pendidikan? Ataupun peranan guru itu sendiri? Persoalannya penting kerana ia berkait rapat dengan topik yang akan saya bincangkan pada hari ini. Baiklah, kita akan pergi kepada slide yang pertama, iaitu 1.0, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara merupakan asas penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti dan berdaya saing. Aspirasi pendidikan negara merujuk kepada hasrat, cita-cita dan matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sesebuah negara melalui sistem pendidikannya. Dalam konteks Malaysia, aspirasi ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Hal ini bermaksud pendidikan bukan sekadar tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut melibatkan pembentukan sahsiah, nilai moral serta jati diri yang kukuh dalam kalangan murid. Selain itu, aspirasi pendidikan negara juga bertujuan untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, mempunyai kemahiran tinggi serta mampu berdaya saing di peringkat global. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, murid perlu dilengkapi dengan pelbagai kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti dan kebolehan menyelesaikan masalah agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Manakala hala tuju pendidikan pula merujuk kepada perancangan, strategi dan langkah-langkah yang dirangka bagi mencapai aspirasi tersebut. Hala tuju ini melibatkan pelbagai aspek seperti pelaksanaan dasar pendidikan, penggubalan kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Sebagai contoh, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif seperti penggunaan pembelajaran digital dan penambahbaikan sistem pentaksiran bagi memastikan pendidikan sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Dalam usaha mencapai aspirasi ini, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013 hingga 2025 telah diperkenalkan sebagai satu pelan transformasi pendidikan yang komprehensif.
Plan ini dibahagikan kepada 3 gelombang utama yang masing-masing mempunyai fokus tertentu. Gelombang pertama yang berlangsung dari tahun 2013 hingga 2015 memberi tumpuan kepada pengukuhan asas sistem pendidikan. Pada peringkat ini, kerajaan berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru melalui latihan dan bimbingan secara berterusan. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada penguasaan kemahiran asas seperti literasi dan numerasi bagi memastikan tiada murid tercicir dalam pembelajaran. Sebagai contoh, program intervensi khas diperkenalkan bagi membantu murid yang lemah dalam membaca dan mengira. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada gelombang kedua. Gelombang kedua ini berlangsung dari tahun 2016 sehingga 2020 yang memberi fokus kepada peningkatan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Pada peringkat ini, profesionalisme keguruan diperkasa melalui pembangunan kerjaya dan latihan secara berterusan. Di samping itu, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran turut dipergiatkan. Sebagai contoh, guru mula menggunakan platform digital seperti Google Classroom dan aplikasi pembelajaran interaktif bagi menarik minat murid. Kurikulum juga ditambah baik dengan memberi penekanan kepada kemahiran berfikir alas tinggi atau dikenali sebagai KEBAT, di mana murid akan digalakkan untuk berfikir secara kritis dan kreatif, bukan sekadar menghafal fakta sahaja. Seterusnya kita akan pergi kepada gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga ini berlangsung dari tahun 2021 sehingga 2025. Gelombang ini pula memberi penekanan kepada kelestarian dan kecemerlangan sistem pendidikan. Dalam fasa ini, sekolah diberikan lebih autonomi untuk membuat keputusan berdasarkan keperluan masing-masing. Hal ini membolehkan pihak sekolah merancang program dan pendekatan pengajaran yang lebih sesuai dengan konteks pelajar mereka. Selain itu, inovasi dalam pendidikan turut digalakkan bagi memastikan sistem pendidikan kekal relevan dan mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, PPPM bukan sahaja menekankan aspek sistem pendidikan seperti akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan, tetapi juga memberi fokus kepada pembangunan murid secara holistik. Murid diharapkan dapat memiliki 6 ciri utama iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, penguasaan dua bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional yang kukuh. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada 2.0 iaitu kesan PPPM 2013 sehingga 2025 kepada pembentukan identiti guru berjiwa pendidik. Kesan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 sehingga 2025 terhadap pembentukan identiti guru berjiwa pendidik dapat dilihat melalui perubahan peranan dan tanggungjawab guru yang semakin mencabar dan dinamik. Dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik merujuk kepada seorang individu yang mempunyai keikhlasan, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam mendidik murid-murid. Guru bukan sahaja berperanan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi turut memainkan tanggungjawab penting dalam membentuk sahsiah, nilai murni dan jati diri pelajar secara menyeluruh. Guru yang berjiwa pendidik juga sentiasa menunjukkan sikap prihatin, sabar dan bertanggungjawab serta berusaha untuk memahami keperluan, kebolehan dan potensi setiap murid. Mereka juga sanggup berkorban masa dan tenaga demi memastikan kejayaan murid di samping menjadi contoh teladan yang baik dari segi akhlak, disiplin dan kepribadian.
Selain itu, guru berjiwa pendidik juga mestilah mempunyai beberapa ciri penting yang mencerminkan keunggulan profesionalisme mereka dalam bidang pendidikan. Antaranya ialah keikhlasan dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan semata-mata. Sebaliknya, menjadikan pendidikan sebagai satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Guru juga perlu menunjukkan sikap bertanggungjawab dengan memastikan perkembangan murid berlaku secara menyeluruh, merangkumi aspek akademik, emosi dan sosial. Di samping itu, guru yang kreatif dan inovatif juga mampu menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang menarik dan berkesan bagi meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh menggabungkan aktiviti permainan, perbincangan kumpulan serta penggunaan bahan visual bagi menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna. Dalam usaha untuk memperkukuhkan identiti guru berjiwa pendidik, pembangunan profesionalisme dan keboleh mengajar menjadi aspek yang sangat penting. Guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan, kemahiran serta kecekapan pedagogi melalui penyertaan dalam kursus, latihan dan pembelajaran secara kendiri. Perkara ini penting bagi memastikan pengajaran yang disampaikan sentiasa relevan dengan perubahan dalam sistem pendidikan. Selain itu, guru juga perlu menguasai pelbagai kaedah pengajaran termasuk penggunaan teknologi digital serta kemahiran berfikir aras tinggi bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah untuk membantu murid berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan sesuatu isu. Penekanan kepada pembangunan kemahiran insaniah juga merupakan satu aspek penting dalam pembentukan guru berjiwa pendidik. Guru berperanan melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga mempunyai kemahiran sosial dan nilai diri yang tinggi. Kemahiran insaniah seperti komunikasi, kerja secara berpasukan, kepimpinan dan pemikiran kritis perlu diterapkan melalui aktiviti pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan aktiviti perbincangan secara berkumpulan atau pembentangan projek yang membolehkan murid berinteraksi, berkongsi idea dan membina keyakinan diri. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman murid, malah membantu mereka mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi kehidupan yang sebenar. Samping itu, integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran juga turut memberi impak yang besar kepada pembentukan guru berjiwa pendidik. Penggunaan alat digital seperti platform pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan dan bahan multimedia dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, interaktif dan berkesan. Teknologi juga membantu memudahkan akses kepada maklumat serta menggalakkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kolaborasi. Namun begitu, guru perlu mempunyai kemahiran ICT yang mencukupi bagi memastikan teknologi digunakan secara optimum. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan aplikasi seperti Google Classroom atau Quizizz untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dan penilaian secara lebih sistematik dan menyeronokkan. Implikasi daripada pelaksanaan PPPM terhadap guru berjiwa pendidik menunjukkan bahawa guru perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme diri agar selaras dengan perubahan dasar pendidikan.
Guru perlu aktif mengikuti kursus, latihan dan perkembangan semasa bagi memastikan mereka sentiasa bersedia menghadapi cabaran baharu dalam bidang pendidikan. Selain itu, penguasaan kemahiran teknologi digital juga menjadi satu keperluan penting dalam era transformasi pendidikan, di mana guru perlu mahir menggunakan pelbagai platform dan aplikasi bagi menjadikan pengajaran lebih menarik dan berkesan. Dalam masa yang sama, guru juga perlu mengamalkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif serta inovatif dengan memberi penekanan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Pendekatan ini membantu menggalakkan pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah dalam kalangan murid selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Guru juga perlu berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator yang membantu murid membina kemahiran, nilai dan sasiah diri, bukan sekadar menyampaikan ilmu semata-mata. Seterusnya, guru berjiwa pendidik juga perlu menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dengan menunjukkan sikap cintakan ilmu dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri. Sikap ini bukan sahaja memberi inspirasi kepada murid, malah dapat membantu untuk membentuk budaya pembelajaran berterusan dalam kalangan mereka. Akhir sekali, guru juga perlu sentiasa peka terhadap perubahan kurikulum dan kehendak industri agar pengajaran yang disampaikan kekal relevan dengan kehidupan sebenar bagi murid-murid. Dengan penyesuaian ini, murid akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran di masa akan datang serta mampu bersaing dalam dunia yang semakin mencabar ini. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada 3.0 iaitu cabaran global dalam bidang pendidikan. Dalam menghadapi arus globalisasi ini, sistem pendidikan turut berdepan dengan pelbagai cabaran yang semakin kompleks. Salah satu cabaran utama ialah jurang digital. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada kemudahan teknologi seperti internet dan peranti digital. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan dalam pembelajaran, terutamanya antara pelajar di kawasan bandar dan di luar bandar. Sebagai contoh, semasa pelaksanaan pembelajaran dalam talian, terdapat pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas kerana kekurangan peranti atau capaian internet yang lemah. Selain itu, globalisasi turut membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Murid kini perlu menguasai kemahiran komunikasi antarabangsa serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Hal ini menuntut perubahan dalam kurikulum dan kaedah pengajaran agar selari dengan keperluan global. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan juga merupakan satu cabaran yang besar. Walaupun teknologi membawa banyak manfaat, ia juga boleh disalahgunakan jika tidak dikawal dengan baik. Sebagai contoh, pelajar mungkin bergantung kepada sepenuhnya teknologi untuk menyiapkan tugasan tanpa memahami konsep yang sebenar. Oleh itu, guru perlu membimbing murid agar menggunakan teknologi secara beretika. Samping itu, ketidaksamaan pendidikan masih menjadi isu yang perlu diberi perhatian. Faktor seperti status ekonomi, lokasi geografi dan latar belakang keluarga boleh mempengaruhi akses kepada pendidikan yang berkualiti. Hal ini menyebabkan jurang pencapaian antara pelajar semakin ketara. Cabaran lain pula termasuklah kualiti guru, perubahan kurikulum yang berterusan, isu kesihatan mental serta impak pandemik. Sebagai contoh,
Pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar kepada sistem pendidikan apabila pembelajaran terpaksa dijalankan secara dalam talian. Situasi ini menimbulkan pelbagai cabaran kepada guru dan pelajar yang kurang bersedia. Seterusnya kita akan pergi kepada 4.0 iaitu hala 7 pendidikan. Hala 7 pendidikan merujuk kepada satu perancangan yang strategik yang dirangka secara sistematik bagi memastikan sistem pendidikan sentiasa relevan, berkualiti dan mampu memenuhi keperluan semasa serta masa hadapan. Dalam konteks ini, hala 7 pendidikan bukan sahaja menekankan pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut memberi perhatian kepada pembangunan insan secara holistik yang merangkumi aspek intelek, emosi, rohani dan sosial. Selain itu, hala 7 ini juga memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi yang amat penting dalam dunia yang semakin kompleks dan mencabar ini. Pada masa yang sama, sistem pendidikan juga berperanan untuk menyediakan tenaga kerja yang berdaya saing di peringkat global agar mampu bersaing dalam ekonomi dunia yang berasaskan pengetahuan dan teknologi. Seterusnya, dasar pendidikan di Malaysia juga dipandu oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PPPM yang dirangka dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Melalui pelan ini, kerajaan berusaha untuk memastikan setiap murid mendapat akses pendidikan yang saksama tanpa mengira latar belakang sosioekonomi atau lokasi tempat tinggal. Dalam masa yang sama, PPPM juga turut menekankan kepentingan peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran agar proses penyampaian ilmu menjadi lebih berkesan dan bermakna. Guru juga diperkasakan sebagai ejen perubahan yang memainkan peranan penting dalam membentuk sesiah dan pencapaian murid. Selain itu, pelan ini juga memberi fokus kepada penghasilan murid yang bukan sahaja berkemahiran tinggi, tapi juga mempunyai nilai akhlak yang mulia. PPM juga turut menetapkan sasaran jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memastikan sistem pendidikan negara mampu mencapai standard antarabangsa dan kekal berdaya saing. Dalam era teknologi moden yang semakin berkembang pesat, transformasi pendidikan digital juga menjadi satu keutamaan yang tidak dapat dielakkan. Transformasi ini melibatkan penggunaan pelbagai teknologi seperti pembelajaran dalam talian atau e-learning, penggunaan platform digital serta aplikasi pendidikan yang menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga menjadi kegunaan yang diperluaskan bagi membantu guru dalam menyediakan bahan pengajaran yang lebih menarik dan interaktif. Pendigitalan pendidikan ini bukan sahaja meningkatkan akses kepada ilmu pengetahuan, malah memudahkan penyampaian maklumat dan menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel, di mana murid boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Sebagai contoh, murid boleh mengikuti kelas secara dalam talian menggunakan platform seperti Google Classroom atau menjalankan aktiviti kuis interaktif menggunakan aplikasi digital. Di samping itu, penekanan terhadap pendidikan berteraskan STEM iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta TVET atau pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional dalam
vokasional adalah sangat penting dalam memastikan negara mempunyai tenaga kerja mahir dalam bidang teknikal. Pendidikan STEM memberi fokus kepada pembangunan pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah yang diperlukan dalam dunia yang sebenar. Sebagai contoh, murid dilatih untuk menjalankan eksperimen, menganalisis data dan mencipta inovasi baru. Manakala pendidikan TVET pula memberi penekanan kepada kemahiran praktikal dan teknikal yang selari dengan keperluan industri moden seperti kemahiran dalam bidang automotif, elektrik dan teknologi maklumat. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja memperoleh ilmu teori tetapi juga kemahiran praktikal yang membolehkan mereka terus memasuki alam pekerjaan. Selain itu, konsep pembelajaran sepanjang hayat turut menjadi salah satu elemen penting dalam hala tuju pendidikan. Pembelajaran sepanjang hayat merujuk kepada usaha berterusan individu untuk menimba ilmu dan meningkatkan kemahiran tanpa mengira usia atau latar belakang. Dalam dunia yang sentiasa berubah, individu perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi agar tidak ketinggalan. Sebagai contoh, seorang individu boleh mengikuti kursus dalam talian, menghadiri bengkel atau menyertai program latihan bagi meningkatkan kemahiran diri. Pendekatan ini bukan sahaja membantu meningkatkan kebolehpasaran individu, malah turut menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Akhir sekali, kurikulum pendidikan perlu sentiasa disesuaikan dengan keperluan semasa agar kekal relevan dan efektif. Penyesuaian kurikulum ini melibatkan integrasi kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritis dalam proses pembelajaran. Selain itu, nilai murni dan pembentukan sosial juga perlu diterapkan dalam setiap aspek pembelajaran bagi melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek dan akhlak. Kandungan kurikulum juga perlu diselaraskan dengan kehendak industri dan perkembangan globalisasi supaya murid dapat bersedia menghadapi cabaran dunia yang sebenar. Sebagai contoh, elemen teknologi dan digital boleh dimasukkan dalam mata pelajaran bagi memastikan murid celik teknologi. Dengan adanya kurikulum yang relevan dan dinamik, murid akan lebih bersedia untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan cabaran dan peluang. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada 5.0 iaitu kesimpulan. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PPPM yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan satu kerangka strategi yang menyeluruh dalam usaha memperkasa sistem pendidikan negara agar lebih berkualiti dan berdaya saing. Pelan ini bukan sahaja memberi penekanan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, malah turut menitik beratkan aspek pengukuhan akses serta kesamarataan pendidikan supaya setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk berjaya tanpa mengira latar belakang. Dalam masa yang sama, PPM juga memberi fokus kepada pembangunan kemahiran abad ke-21 yang sangat penting dalam menghadapi cabaran globalisasi dan dunia pekerjaan masa kini yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, peranan guru berjiwa pendidik menjadi amat penting kerana mereka merupakan pelaksana utama kepada segala dasar dan perancangan yang telah dirangka. Guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing yang bentuk nilai, sasiah dan jati diri murid secara menyeluruh. Seorang guru yang berintegriti, kreatif dan komited mampu menterjemahkan aspirasi PPPM ke dalam amalan pengajaran yang lebih berkesan, menarik dan relevan dengan keperluan semasa murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid,
teknologi digital serta aktiviti kolaboratif bagi meningkatkan penlibatan dan kefahaman murid dalam pembelajaran. Melalui usaha yang berterusan ini, sistem pendidikan negara berupaya melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu pengetahuan, tapi juga mempunyai akhlak yang mulia, berfikiran kritis serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Oleh itu, kejayaan pelaksanaan PPPM sangat bergantung kepada sinergi yang kukuh antara dasar pendidikan yang mantap dengan kualiti guru yang berdedikasi dan profesional. Dengan adanya kerjasama ini, sistem pendidikan Malaysia akan terus berkembang secara dinamik, kekal relevan dengan perubahan semasa serta mampu menyumbang secara signifikan kepada pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya berharap pembentangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Terima kasih atas perhatian semua.